Pasar Payang, Kuala Terengganu. Orang Terengganu panggil kepuk lekor, kepuk losong lain pula tak? Losong nama kampung. Losong nama kapur. Ni jualan ni? 7 batang RM10. 7 batang RM10. Miau. Yang mana Miau recommend? Kejap. Angka tengah belikan kopuk untuk awak. Okay, mai Miau. Alalah. Nah, makan. Comel. Makan lu Miau, makan bagi kenyang dulu. Kak jual ke apa kak? Kak jual roti pau. Roti pau. Tunjuk sikit. Soho ni kat Terengganu ni. Yang DP kat dalam. Yang ni original. Restoran yang lama tahun 40 lagi. Bawah tak ada ke apa? Banyak ke? Bertekak-tekak dia ada lah. Marinam supik lah. Marinam supik. Bertekak-tekak dia guys. Jangan main-main. Habis banyak sold out dah. Memang orang luar macam lagi lah. Soho dah ni. So ni roti paung famous kalau kat Terengganu lah. Kalau datang korang kena grab roti paung. Mochi bos. Mochi bos roti paung. Jangan panggil mochi, roti paung. Roti paung. Wow, kelas. Tiba-tiba dia pakai spek hitam ni. Memang dah seva dah. Semak makcik. Cuba cerita sikit awak beli apa? Kepuk semek. Beli kepuk cemek? Kepuk semek. Kepuk semek tu kepuk benda? Kepuk segera. Kepuk segera. Ni brand dia Semek. Orang panggil Semek. Asli Pekalan Star. Ya. Dia ejen lain sebut lain. Pekalan Star sebut Pekalan Store. Ya, betul. Aja. Selima ya. Ni jengoda. Ya, mu jangan ambil order ya. 10 sampai belah. Sudah. Mu nego krimpas tu kita boleh congok. Kita online. 163 ringgit. Berapa tahun dah nego Pasar Payang? Daripada kecil sampai tua dah. Lama. Ni pasar baru ni? Ini pasar baru. Okey, Pasar Payang ni ada 2 side tau. Ini bahagian yang kering untuk bahan-bahan macam keropok semua. And ada lagi satu basah yang untuk bahagian craft tangan. Selfie. Cepat. Okey, yang lagi satu bahagian belah bangunan lagi satu. Okey. Kamera sini pula. Kamera sini. Aku berapa ni? Mana satu kamera nak tengok ni? Alah lembabnya kau ni. Orang nak ramai. Cepat sini. Dah kena bebeng dengan mak dah. Padan muka. Okey, jom. Lambat. Kak, unboxing sikit. Akak beli apa? Tengok sikit. Kepuk. Kepuk. Bagi orang luar tengok akak beli brand mana? Ikan tambang, cak ikan mas. Okey lagi? Jauh dia cari belacan ke? Sampai Terengganu cari belacan. Bawa balik KL. KL tak ada belacan ke? Tak ada. Ni masing-masing asal Jawa ni. Dia panggil apa? Coklat susu bodoh. Akak kata nama dia coklat susu bodoh. Ni burger. Adik-adik yang tak kenal, kita orang makan burger macam ni zaman dulu. Wow, pistachio Dubai. Jauh yang ni datang cari gula Melaka. Bukan kau beli kat Roshamat ke biasanya? Biasa beli kat Roshamat. Datang Terengganu tiba-tiba cari Nissan. Tak apa, ni sedap yang pure. What's up guys? Ni duk panggil saya daripada tadi ni. Awak panggil apa tadi? Ni kepuk benda ni? Ikan tambang banyak ikan. Kepuk ikan tambang banyak ikan Orang lain tak banyak ikan. Kepung Pekalan Star. Pekalan Star. Tapi orang Terengganu sebut Pekalan Star. Ni ada kuih-kuih tradisional. Ada jalumar, putri mandi. Kak toke ke? Kat sini pun ada banyak jual kuih-kuih tradisional. Ni tupak palas dengan bahulu. Nebak. Ya Allah. Tukar yang akan bahulu nebak. Yang ni boleh masak dengan air gula nantilah. Okey, ni pula bahagian rempah ratus pun ada. Jadi kalau orang nak beli, orang sebut je nak rempah benda. Macam ada ni nasi gula, nasi dagang, tambah putuk, kepusuk pun ada. Nasi dagang lain pula rempah dia. Lain. Gula ikan. Gula ikan lah. Kutuk lain pula. Apa nega benda bang? Kepuk. Mana kepuk? Tunjuk sikit kepuk. Ada belakang ni. Ada belakang ni. Kepuk ni Pekalan Store. Kalau store ni Soho betul Pekalan Store ni. Pekalan Store masuk Soho. Ikan benda dia pakai? Ikan sama kepuk ikan Pekalan Store. Ikan tambang? Ikan tambang lah. Okey, sekarang kita nak pergi dekat sebelah bahagian barang basah pula. Okey, ni bahagian barang-barang basah. Nak beli ayam ke ikan, sayur. Semua ada kat sini sate fresh lagi ni. Waalaikumsalam. Ni bahagian ikan kering. Segala jenis ikan kering ada jual kat sini. Pasar ni luas sebenarnya. Korang kena round semua tempat lah. Ada 2-3 bangunan and then boleh cover the whole pasar kat sini. Okey, ni pula bahagian orang jual ayam. Kak duk sengih lagi dengan pisah-pisah tu. Ada mari nak tengok ayam Uncle nak interview ni. Semua puasa penuh tak? Puasa. Ni kepuk lekor gemuk yang viral tu lah. Gemuknya macam John. John mana? Situ. Biji macam kau John.
Sedap. Apa? Okay, now kita nak pergi cari kedai keropok gemuk yang popular. Ini isi kami. Ah. Kita tarik, kita segera dengan penuh kasih sayang. Tu dia. Kita letak dalam banyak panah-panah macam ni. Goreng panah-panah gemuk-gemuk semuanya. Pakai goreng pun sadar Weh, gemuk-gemuk dia punya keropok ni. Ni yang sedap pun. Besar ni. Duk posing kat situ. Besar miau. Okey, yang ni pula pasal lagi satu yang bahagian senda hati, baju-baju, barang-barang kering lah. Comelnya penyu. Miau. Miau. Kapibara, John. Duk diam je, John. John, cuba pegang, John. Sebiji macam kau, John. Sama lah, John. Oh, ni ada orang kata penyu pakai helmet tu. Comel penyu pakai helmet. Ni kita ada Elsa yang murung, Elsa yang terkesima lah, yang speechless kat sini. Aici nak belikan awak penyu. Cepat pilih, cepat awak nak penyu mana? Tunjuk penyu Aici nak tengok. Comelnya penyu awak. Ni besar. Tina pusing sini. Yang ni penyu boleh telur, Tina. Tengok penyu awak, tengok. Malah penyu pakai helmet, comelnya. Penyu pakai helmet. Ni kedai rotan. Aku borong barang-barang nak guna untuk syuting video masak bulan puasa nanti. Ini saya bagi 20. 430. Okay, untuk semua barang-barang rotan ni sekali lah. Okay, Meh, bayarkan, Meh. What's up, guys? What's up, guys? Saya tira barang-barang untuk kita punya studio. Nantikan setup baru Keraming Ramadan 2026 pula. Sekian saja Pasar Payan Terengganu. Bye-bye.